buat apa benda yang kurang. Contohnya mungkin kita macam aku tak ada mood lah hari ni. Anda fikir, kalau let's say anda di tempat bos tu, anda nak ke ada style yang perangai tak ada mood macam ni? That's why kita kena selalu letak diri kita kat situasi bos kita. Kalau let's say sekarang kita kat tempat kerja kan, kita buat kerja, kita nak ada style macam mana? Tunjukkan, kita buat perangai yang staff yang kita rasa kita perlukan tu, yang seorang bertanggungjawab, yang memang buat kerja on time, yang tak perlu disuruh, yang kita buat kerja tu memang kita akan check, kita tak nak salah, macam tu. Kita buat apa yang kita nak orang jadi kan. Macam kita jadi bos kita nak ada staff yang macam tu, kita jadi, kita buat, kita behave macam staff tersebut, yang bagi memang sepenuh hati je. Dia buat, dia kerja tu memang dia kerja macam kat tempat dia, macam syarikat ni adalah dia punya. Kita behave macam tu. Jadi bila kita behave macam tu, kita akan, actually kalau kita buat benda baik kan, kita buat benda baik, kita punya mood pun secara tak langsung dia akan follow tau. Bila kita buat benda ni dengan sepenuh hati, aku nak buat betul-betul, aku kena buat betul-betul proposal ni. Kalau syarikat dapat proposal ni, kita dapat sale, big sale bulan tu, memang kita akan dapat bonus semua benda kan. Kita akan fikir tu, aku kena buat betul-betul. Walaupun kita tak ada kaitan dengan bonus pun janganlah. Walaupun tak ada, kalau kita dapat proposal tu, dapat sales pun, kita tak dapat commission, is okay. Kita sentiasa bersangka baik lah. Kalau I buat benda ni betul-betul, company dapat proposal ni, syarikat akan makin glamour lah. Biasanya macam tu, kita kena share benda-benda yang positif macam ni lah. Walaupun tak ada kaitan dengan kita, mungkin salesman yang dapat dia punya commission kan, kita habuk pun tak ada, it's okay. Jangan kita fikir kita ada rezeki lain. Rezeki kita mungkin bukan commission, mungkin bukan duit, tapi dia dapat rezeki lain. Mungkin kita punya kereta jenis tak ada banyak songeh sangat, kejap pancit sana lah, kejap tangan cakap mana, yang banyak songeh tu kan. Mungkin Allah bagi rezeki kita dari segi tu, kereta kita tak banyak songeh. Kalau yang drive motor, motor tu tak banyak songeh, tak banyak raga, betul. Mungkin kita macam kita punya duit gaji tu, kalau ikutkan ngam-ngam je kan, ngam-ngam je, tapi kita still rasa okay, kita boleh beli tu, boleh beli ni, kita akan rasa cukup. Sebab rezeki yang kita buat baik tu, dia akan pergi ke tempat lain. Kita jangan anggap bila dapat payment kan, macam kita call customer minta payment, tiba-tiba customer tu bayar bila kita, disebabkan sebab kita call tu customer tu bayar, tapi kita rasa kita patut dapat commission dia, tapi tak dapat. Jangan fikir, tak nak lah aku customer dah, biar bukan kerja aku tolong, aku tak dapat commission. Tak ada, jangan fikir gitu. Mungkin rezeki kita kat tempat lain. Fikir macam tu je. Kita kena sentiasa bersangka baik. Jangan jadi macam si tukang kayu tu. Bila bos tu dah cakap, okay, permintaan terakhir buat rumah, dia buat terpaksa nenek-nenek buat cincai-cincai, padahal dia sendiri yang nak duduk dalam rumah tu. Dan bila dia dah masuk dalam rumah tu, bayangkan